Bijak bermaksud pandai, cerdik atau arif dalam membuat keputusan. Dan contoh seorang traveller yang bijak, booking hotel menggunakan vouchers, cashback atau bangun awal untuk free breakfast dekat hotel. Cuma itulah yang kurang bijaknya bila travel back to back. Trip ni belum habis lagi, dah booking next trip pula. Sampai bocor poket kita, Wak. Hai, siapalah yang suka cakap duit aku unlimited ni? Aminkan aja. Right, apa tu? Shopping Hafid tu next trip. Road trip kereta pula kena renew. Tapi bajet dah lari, macam mana ni? Hatira, Kenapa ya? pinjam duit leh. Nak buat apa? Nak renew road trip. Aku sengkit sikit bulan ni. Apa bijaknya kau ni? Bijak kan ada. Begitulah kisahnya aku figure out pasal renew road tax melalui bijak dari seorang kawan aku yang bijak. Bijak ni tempat kita boleh renew road tax, insurans dan bayar secara ansuran selama 12 bulan. Juga road tax serendah RM1. Lepas tu kenapa bayar lebih kan kalau boleh jimat sehingga RM500? Saya dapat free VIP towing lagi. Alright korang, 10-10 ni bijak ada buat offer. Renew road tax dan insurans dengan bijak dan korang berpeluang menang hadiah bernilai sehingga RM100,000. Uyo! Aku harap lah kan hadiah-hadiah macam Saudi TV and soundbar, Dyson Purifier, iPad, Insta360, Gold Bar, JD Sports Voucher, 10 biji iPhone Pro Max tu. Sangkutlah satu ke aku So guys, sebab aku bijak, aku share korang guna promo code ni waktu renew from 25 September to 10 Oktober. Okay? Renew dengan bijak, ini baru bijak.